Hai semua, kembali lagi bersama Abang Noel untuk artikel review hari ini. Hari ini Abang Noel nak cerita tentang seorang penyanyi cilik yang sangat berbakat. Nama dia adalah Talita. Baru-baru ini Talita dia ada join satu pertandingan menyanyi iaitu bernama Talk to My Manager dan dia menang tempat kedua tau. Hebat kan? Tapi yang lagi hebat bukan sebab dia menang tu. Inilah sebab Abang Noel nak cerita. Kalau adik-adik semua nak tahu, Talita ni menang 20,000 tau. Tapi dia tak ada pun rasa macam nak guna duit tu nak beli iPad, gadget-gadget ataupun kasut-kasut macam mungkin orang-orang lain akan buat. Contohnya Abang Noel sendiri. Tapi dia pilih untuk nak bantu keluarga dia. Baik kan Talita ni? Dia siap cakap tak kisah tinggal RM100 asalkan keluarga dia happy. Netizen semua puji Talita ni sebab sikap rendah diri dia, penyayang dia dan sentiasa meletakkan keluarga sebagai yang pertama. Korang semua bolehlah mula contohi Talita ni. Nanti bila hari raya dapat duit raya, bagilah sikit dekat ibu ayah. Jadi apa adik-adik tunggu lagi? Baca artikel ni sekarang sebab mana tahu nanti adik-adik akan terinspirasi dengan Talita ni. Okay?